Assalamualaikum, saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Islam Berhad. Hari ini saya berada di Tasik Selangor. Dan rumah anda lihat di belakang saya ni mempunyai 5 bilik dan 3 bilik air. Dengan bukaan tapak 62 kali 38 dengan total keluasan 2119 kaki persegi. Tanpa buang masa, jom saya review rumah di belakang. Okey, ini adalah bahagian ruang tamu yang berkeluasan 18 kali 20 kaki. Kami berikan kemasan plaster siling berserta cornice dan untuk ketinggian lantai ke siling adalah 11.5 kaki. Okey, untuk setiap pintu bilik, kami berikan pintu molded door dengan kemasan cat jenama Nippon Paint. Okey, dan ini adalah bilik utama berkeluasan 18 kali 13 kaki. Untuk bilik utama mempunyai satu bilik air di bahagian dalam. Spek apa yang kami tawarkan adalah kemasan tas sehingga ke siling, kelengkapan sanitary asas dan pintu juga kami berikan pintu PVC door jenis tebal. Okey, ini adalah ruang keluarga beserta dengan ruang makan. Untuk panjang dan lebarnya adalah 22 kali 16 kaki. Pon wiring lampu kipas dah include dalam package kami dan untuk pon aircon itu dikira tambahan wiring. Untuk sunny door dah termasuk dalam package yang kami tawarkan. Untuk kemasan cat, kami berikan kemasan cat jenama Nippon Paint Easy Wash. Anda boleh memilih satu warna di bahagian dalam. Okey, untuk rumah ni mempunyai satu tambahan pintu molded door di bahagian bilik air. Spek standard kami berikan pintu PVC door jenis tebal yang ketebalannya boleh memuatkan tombol. Untuk bilik 2 dan 3 berkeluasan 10 kali 13 kaki. Dan untuk Swiss kami berikan Swiss dinama Cement. Okey, untuk bahagian dapur berkeluasan 16 kali 17 kaki dan kami berikan percuma tabletop berserta dengan backspace secara percuma dengan panjangnya adalah 18 kaki. Untuk desain tas, kami berikan beberapa pilihan yang anda boleh tentukan mengikut cita rasa anda. Dan di bahagian dapur, mempunyai 2 bilik iaitu bilik yang keempat dan bilik yang kelima. Okey, ini adalah bilik 4. Untuk bilik 4 dan 5 sama keluasan iaitu adalah 10 kali 11 dan mempunyai satu bilik air kongsi di bahagian tengah-tengah. Ini adalah bilik air 3 berkeluasan 5 kali 7 kaki. Kemasan tas sehingga ke siling dan kelengkapan sanitary asas. Cuma untuk bilik air ni, toilet bowl dikira upgrade. Di bahagian dapur juga, mempunyai satu bahagian laundry dan store. Untuk kawasan store adalah 5 kali 8 kaki. Jika anda berminat dan nak tahu lebih lanjut, PM kami untuk dapatkan konsultasi secara percuma. Ataupun anda boleh walk in datang ke office kami iaitu di Rembau Negeri Sembilan. Itu daripada saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Islam Berhad. Kami di MIH, kami reka dan bina rumah mengikut bajet dan cita rasa pelanggan. Assalamualaikum.